564 soalan dalam 3 jam 30 minit. Kalau kira balik, calon PTD cuma ada lebih kurang 22 saat sahaja untuk setiap soalan. Ramai ingat penilaian psikologi ni mudah sebab tiada kira-kira. Tapi hakikatnya, ramai gagal sebab tak biasa urus masa. Bila masuk ujian sebenar, mula panik fikir terlalu lama ulang baca soalan. Akhirnya, tak sempat habis jawab. Untuk penilaian psikologi PTD kali ini, 4 Jun 2026, akses dari 9 pagi sampai 9 malam. Tempoh jawab sebenar cuma 3 jam 30 minit. Jumlah soalan pula 564. Sepanjang tempoh tu, anda boleh log in, log out, sambung semula bila-bila masa. Asalkan belum tekan submit, masa menjawab belum tamat. Sebab tu, latihan sangat penting sebelum hari ujian. Bila dah biasa buat latihan, lebih tenang, lebih laju jawab, lebih konsisten, kurang risiko blank masa ujian. Nak tengok contoh soalan penilaian psikologi PTD? Komen nak dan share video ini.